Assalamualaikum. Berikut adalah rumusan usul dan cadangan penambahbaikan yang diambil daripada idea dan pandangan ibu bapa SK Seksyen 13. Tema besar yang pertama, semuanya berkisar tentang pemodenan. Nampaknya, ibu bapa memang tak sabar nak tengok sekolah kita melangkah lebih maju dengan teknologi-teknologi baru. Dan yang ini memang contoh terbaik quick win. Pihak sekolah bukan saja terima, tapi dah pun galakkan penggunaan AI generatif. Jadi, guru-guru dah guna pun AI untuk siapkan bahan mengajar, buat dokumentasi dan macam-macam lagi. Hebat kan? Okey, dari satu quick win, kita beralih ke cadangan yang, lebih rumit sikit. Sistem tanpa tunai di kantin. Idea ni memang bagus, tapi cabarannya bukan pada idea tu sendiri. Ia lebih kepada isu pelaksanaan. Jadi, ini puncanya. Pihak sekolah dah letakkan dua syarat yang sangat jelas. Pertama, sistem tu kena 100% diuruskan oleh pembekal, bukan cikgu. Kedua, pembekal kena sediakan sekurang-kurangnya 2 staf sepenuh masa dekat sekolah. Tujuannya, supaya guru boleh fokus mengajar, bukan jadi juruang. Logik kan? Okey, dah habis bab teknologi, kita masuk pula isu yang memang dekat di hati setiap ibu bapa, keselamatan dan kebajikan anak-anak kita. Nah, ini satu lagi contoh kolaborasi yang sangat-sangat positif. Cadangan yang nampak mudah tapi impaknya besar. Dan pihak sekolah terus setuju. Macam inilah kerjasama yang kita nak tengok. Untuk isu keselamatan murid PPKI pula, respon sekolah ni lain sikit. Ia bukan tentang menambah benda baru, tapi lebih kepada memberi jaminan. Sekolah jelaskan yang sistem pemantauan berlapis sedia ada yang melibatkan pembantu pengurusan murid, guru bertugas dan pengawal keselamatan memang dah cukup mantap. Tapi tak semua isu keselamatan ni semudah letak kun kan? Satu kebimbangan yang lebih kompleks telah diutarakan. Keadaan padang sekolah yang sangat berdebu bila musim panas. Ini bukan lagi soal selesa atau tak, tapi dah jadi risiko kesihatan untuk semua. Dan di sinilah kita nampak realiti di sebalik tabir. Kerja-kerja besar macam baiki padang ni rupanya bukan bawah kuasa sekolah sepenuhnya. Ia perlukan satu proses permohonan yang panjang, kena lalu PPD, kemudian JPN dan akhirnya sampai ke KPM. Barulah ada kelulusan dan tindakan. Jadi, ia makan masa. Baiklah, dari isu fizikal macam padang, kita masuk ke core business sekolah iaitu akademik dan proses pembelajaran. Ini satu lagi cadangan yang terus on. Minta audit buku teks secara berkala dan sekolah terus setuju. Ini menunjukkan komitmen yang jelas dari pihak sekolah untuk pastikan bahan pembelajaran sentiasa dalam keadaan terbaik. Bagus. Cadangan ni pula, idea untuk dapatkan update harian dari guru memang disokong oleh sekolah. Siapa tak nak kan? Cuma, pelaksanaannya kena praktikal. Sekolah tekankan yang ia perlu seimbang supaya tak bebankan guru dan ganggu tugas hakiki mereka. Yang ini pula, hasrat ibu bapa untuk adakan hari bertemu waris 2 kali setahun memang difahami. Tapi buat masa sekarang, sekolah terpaksa kata tak dapat dilaksanakan. Puncanya, jadual sekolah yang terlalu padat dan kekangan teknikal dengan sistem IDMAC. Okey, selain daripada bilik darjah, ibu bapa juga sangat prihatin tentang keadaan fizikal dan infrastruktur sekolah secara keseluruhannya. Isu kerusi meja usang, semua setuju ia perlu dibaiki atau diganti. Tapi isunya ialah macam mana? Sekolah jelaskan, nak kutip duit dari pelajar ni ada prosedur KPM yang sangat ketat. Jadi cara yang betul ialah sekolah kena mohon perabot baru ikut saluran rasmi bila ada peruntukan. Dan sama macam isu padang tadi. Bila kita cakap puasa nak tambah bangunan, ini bukan projek kecil. Ia melibatkan perancangan strategik jangka panjang, kena buat unjuran pelajar dan perlu lalui proses permohonan rasmi yang sama, PPD, JPN sampailah ke peringkat kementerian. Jadi, selepas kita tengok semua ni, apa gambaran besarnya? Apa yang kita boleh belajar daripada semua dialog antara ibu bapa dan sekolah ni? Jom kita rumuskan. Jadual ni tunjukkan coraknya dengan sangat jelas kan? Untuk teknologi, ada yang jalan tapi bersyarat. Untuk keselamatan, ada yang terus diterima, ada yang perlukan proses. Akademik pula, banyak yang diterima tapi ada kekangan tertentu. Dan infrastruktur, yang ni memang perlukan proses formal yang panjang. Jelas, setiap idea ada perjalanannya yang tersendiri. Dan petikan ini, ia merumuskan segalanya. Tak kiralah cadangan tu diterima terus, ditangguh
atau perlu melalui proses yang rumit, asas kepada semua ini adalah satu, perkongsian strategik yang kuat antara ibu bapa dan pihak sekolah. Dialog macam ni tak sepatutnya berhenti di sini. Ia adalah satu proses yang berterusan dan setiap suara, setiap idea memang penting untuk membentuk perjalanan sekolah kita. Jadi, soalan terakhir untuk anda, apakah idea besar anda yang seterusnya?